Hai semua, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di bawah ya. Terima kasih. Selamat menonton. Hai semua, untuk entry hari ini cikgu nak kongsikan mata pelajaran matematik iaitu tajuk pecahan. Okey, jom kita berkenalan dengan pecahan. Apa itu pecahan ya? Baik, pecahan berasal daripada perkataan pecah. Okey, murid-murid mesti pernah tengok kan? Ada gelas yang pecah, ada pinggan yang pecah. Dan yang paling best, mesti murid-murid pernah tengok kek yang dipotong menjadi bahagian yang kecil untuk dimakan. Sedapnya. Okey. Pecahan yang bermaksud pecah ini yang sebenarnya berasal daripada satu benda yang besar. Contohnya, cikgu tunjukkan di sini gambar gelas. Satu gelas yang besar, akhirnya dia pecah menjadi bahagian-bahagian yang kecil. Begitu juga contoh pada gambar yang kedua, cikgu tunjukkan di sini ada sebiji kek yang dipotong kepada bahagian-bahagian kecil. Apa sebenarnya maksud pecahan dalam matematik? Okey. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan benda. Okey, boleh tengok contoh di sini. Satu bulatan ya. Cikgu tunjukkan satu bulatan yang telah dibahagikan kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4 bahagian. Dan satu bahagian telah dilorekkan dengan warna merah. Okey. Pecahan ini, okey, cara nak menulis dia. Cara nak menulis pecahan. Okey, anak-anak tengok di sini ya. Okey, di bahagian atas, di sini contoh dia nombor 1. Cikgu tulis mewakili satu bahagian atas yang berlorek. Okey, nombor yang di atas ni dikenali sebagai pengangka. Kemudian nombor yang di bawah garisan ni, okey, kita sebut dia sebagai penyebut. Nombor yang di bawah ni penyebut. Okey, kalau tengok pada contoh gambar yang diberi ni, pecahan ini nilaian dia adalah 1/4. Konsep pecahan ini, dia mestilah bersaiz sama besar, iaitu adil. Anak-anak kena ingat ya perkataan adil. Apa itu adil? Sama besar. Nak potong mesti sama besar. Kalau tak sama besar, ia tak boleh digelarkan sebagai pecahan. Okey, cikgu tunjukkan contoh ya. Okey, tadi petak satu petak. Sekarang cikgu potongkan dia kepada 2 bahagian. Cikgu potong pada 2 bahagian. Satu bahagian yang warna putih ni, satu lagi bahagian cikgu lorekkan berwarna merah. Okey, jadi pecahan ini nilaian dia adalah 1/2. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Okey, daripada satu petak ini, satu bahagian cikgu potong dia. Cikgu potong kepada 4. 1, 2, 3, 4 bahagian. Dan bahagian yang dilorekkan di sini adalah 1 bahagian. Nilaian bagi pecahan ini adalah 1/4. Jadi, kena faham konsep pecahan ini yang paling utama, pastikan saiz dia mesti sama besar. Mesti adil. Tak boleh tak adil. Nanti potong kek seorang besar, seorang kecil. Nanti bergaduh. Tak boleh nak. Kena sama saiz dia. Seterusnya, macam mana kita nak meletakkan nilai pecahan? Menamakan nilai pecahan yang ada. Okey. Di sini contoh yang pertama. Okey, perhatikan cikgu ada satu kotak
panjang yang besar ni ya. Kotak besar ni yang panjang yang berwarna biru. Okey, sekarang cikgu pecahkan kotak yang besar warna biru ini. Cikgu pecahkan dia kepada 4 bahagian yang sama saiz dia. Sama kecil dia tu sama nah. Kena pastikan sama. Cikgu pecahkan kepada 1, 2, 3, 4 bahagian. Okey. Cikgu pecahkan kepada 4 bahagian. Okey, sekarang cikgu lorekkan. Okey, cikgu lorekkan contoh yang pertama ni. Cikgu lorekkan 1 kotak sahaja. 1 kotak ya. Jadi nilai pecahan kita nak tulis dia. Nilai pecahan ini. Cara nak tulis dia. Okey, tengok 1. 1 berwarna merah. Bermaksud kotak yang kita lorek tu ada berapa? Daripada 4 tadi berapa? 1 sahaja yang kita lorekkan. 1 sahaja yang berlorek. Jadi nombor yang bahagian atas ini mewakili maksud dia nombor yang berlorek. Kotak yang berlorek. Akan cikgu kotak yang berlorek. Berapa kotak yang berlorek? Okey, di bahagian bawah pula mewakili kotak keseluruhannya. Jumlah semua kotak berapa tadi yang ada? 1, 2, 3, 4 kotak yang ada. Jadi cara nak tulis pecahan bagi kotak ini adalah 1/4. 1 kotak dilorekkan per dengan 4 semua jumlah kotak. Nilai pecahan dia 1/4. Jangan lupa tonton sambungan video pecahan edisi kedua. Lebih banyak contoh-contoh yang akan cikgu tunjukkan beserta latihan uji minda. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.